Tapi bila korang dah main off-road, tiba-tiba nak main drift ni, baru sampai lagi. So ni ada RC-car, dia punya scale 1.43, dia punya kelajuan 20 km/h guys, 4 wheel drive. Korang tengok design dia macam kereta apa ni? Yang tahu boleh komen guys. Dia punya kereta macam ni, body dia plastik, menggunakan Type C guys, tak perlu nak pening-pening. Bila dah habis, tak perlu nak tukar-tukar bateri, cocok ke kabel Type C je. Kat sini ada bagi kon dia, spare tayar dia dengan kabel Type C dia. Dia punya remote pun design jenis berkualiti ala-ala carbon fiber. Ada rim kat sini, tayar span. Yang ni pun korang kena masukkan bateri Bateri ni pun disediakan sekali. Bateri jenis bateri jam 2 biji ni. Kat sini korang boleh adjust speed dengan lampu dia. Kita cuba guys, bismillah. Memang cantik lah. Memang dia punya detailing cantik. Korang nak drift pun cantik lah, nak drift pun senang lah. Dia punya design ni macam T ada, H pun ada. So nanti korang boleh letak dia punya kon ni kan. Nanti korang boleh buat drift dekat dia punya kon ni. Kalau design macam ni bukan budak je tau, bapak budak pun suka guys. Harga pun tengah promosi, boleh tekan link kat bawah.